Cara dapatkan 100 gram emas pertama dalam masa 2 tahun. Ramai sangka 100 gram emas ni mustahil sebenarnya. Nampak mahal, nampak jauh, tapi sebenarnya 100 gram ini boleh capai kalau betul caranya. Nak tahu tak? Save tengok sampai habis. Jangan fikir pasal simpan duit, fokus pada simpan gram emas. 100 gram dibahagi kepada 2 tahun, bersamaan sekitar 24 bulan, betul tak? Maknanya sasaran kita cuma lebih kurang 4 gram sebulan je. Bukan beli sekaligus, tidak. Bukan tunggu harga turun. Kita sebagai penyimpan emas konsisten tambah gram every month. Alright? Mulakan melalui akaun emas GAP, iaitu Gold Accumulation Program. Setiap bulan tambah gram ikut kemampuan. Bila gram cukup, tukarlah kepada emas fizikal. Tukar kepada 5 gram dulu, 10 gram dulu, 20 gram dulu, sampailah cukup 100 gram. Harga emas naik atau turun itu isu nombor je. Alright? Yang penting jumlah gram mesti naik. Hari ni mahal, esok mungkin nampak murah. Tapi gram yang kita simpan kekal jadi milik kita. 100 gram pertama ini memang paling mencabar lah. Alright, saya faham. Lepas tembus 100 gram, mindset kita automatik dah berubah. Alright, tabiat dah terbina sebenarnya. Jadi simpanan kita pun dah jadi automatik. Jadi jangan tanya harga sesuai ke tidak. Alright, tanya diri sendiri, grade emas aku ni bertambah ke tiap-tiap bulan. Jadi jom, saya bantu anda buka akaun emas percuma dan mulakan tabungan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun GAP, Gold Accumulation Program Public Gold. Untuk bermula, rujuk pin video saya tentang 4 langkah daftar akaun Public Gold. Jom, saya akan bimbing cara yang terbaik untuk simpan emas. Jom kumpul emas, satu gaji.